Yang sekarang ni of course barang akan naik lah, harga barang lah. Barang apa, kita punya barang keperluan rumah tu lah. Yang tu kita akan tampak naik lah. Yang lain yang akan nanti is makanan lah. Makanan Islam kalau kita makan luar pun kita akan dapat rasa kenaikan harga lah. Kalau itu kan sekarang ni tak apa nampak lagi lah. Cuma ada sedikit-sedikit perubahan sebab ada nampak ada kekurangan sebab apa. Sekarang ni bila barang dah naik, makanan pun dah naik. So mungkin ada family yang untuk dah merancang untuk apa, nak kurangkan makan kat luar tu lah, instead of beli masak sendiri kat rumah lah. Sebab kat sini ada macam-macam lauk lah kat sini, so kita boleh pilih macam-macam makanan kat sini. So antara saya punya favourite is seafood lah kat sini. Macam saya kata, seafood ni susah nak cari lah, seafood sedut yang berlemak ni lah. Itu yang saya datang Saleh Power lah. Penting sebab benda ni ada, manusia ada memang ada cita rasa sendiri kan. And then kat sini memang banyak lauk, so setengah manusia memang dia perlu carikan ada favourite makanan, so dia boleh datang ke sini lah. Macam sekarang ni kita nampak pun dah banyak pelbagai menu dah, cuma lepas ni boleh tingkatkan lagi lah pelbagai lauk tu. Dan saya tengok sekarang pun dah cukup baik lah kualiti daripada Saleh Power, cuma daripada situlah boleh improve. Jemput semua datang ke Saleh Power untuk menikmati pelbagai wadah yang ada disediakan lah. Okay, Saleh Power memang power.